Dia tak banyak, duduklah dalam keadaan yang 10 minit. Siapa yang nak masuk 10 minit tu? Kalau panggil macam kita yang duk buat tiap-tiap hari kesalahan, mencarut sana sini, hukum orang yang bukan-bukan, hang masuk belah aku, hang masuk syurga, hang pergi belah depa, hang masuk neraka. Kalau macam tu, agak-agak duduk dalam tu berapa minit? Rasa macam 2 saat. 2 saat hang lah. Nampak tuan-tuan? Jadi sebab itu kita kena banyak istighfar, banyak bertaubat, ya Allah. Jahatnya aku, ya Allah, aku takut dengan neraka-Mu, ya Allah. Orang yang tak percaya ke akhirat itulah yang terjadi. Tapi kalau kata, ya apa pula Ustaz, orang percaya akhirat tu ada Ustaz, ada neraka, ada syurga. Pasal apa kamu pilih untuk masuk ke dalam neraka? Dengan apa yang dia buat, apa yang dia tuturkan. Dan ada bagi orang yang pada pangkat ini 2 petanda, 2 alamat. Salah satu daripada keduanya bahawa berkata, ya, aku ingin akan taubat. Aku nak taubat. Ingat aku siapa dia.